Saya pening betul lah dengan budak yang bakar lemang ni. Bakar lemang pakai red wing, babe. Kau tengok ni. Bakar lemang pakai red wing, babe. Tapi lemang yang dia buat ni bukan biasa-biasa punya lemang. Ada kepala santan, isi dia lembut, masak dia rata, cantik, sikit pun tak berkerak. Lemang si Gonjol. Lokasinya terletak dekat Kampung Cahaya Baru, Pasir Gudang, Johor. Rata-rata pelanggan yang pernah beli dan rasa lemang si Gonjol ni, jarang dia orang tak repeat order. Sebab dekat sini bukan setakat lemang je yang rasa dia lain dari yang lain. Rendang daging dengan serunding kelapa campur ayam dia ni pun lain macam pergi dia. Walaupun ada beberapa pelanggan bagi tahu lemang si Gonjol ni dah sedap walau dimakan begitu sahaja, tapi kalau dikombinkan dengan serunding ataupun rendang daging yang ada, sekali suap masuk dalam mulut boleh hilang segala masalah seketika. Bila saya tanya tentang harga, berbanding tahun lepas ada naik RM1 katanya. Saya tanya kenapa lemang ni naik harga, ini jawab dia. Monyet tak nak kita sambung, tak nak panjat buat kelapa, ambil kelapa. Santan mahal. Untuk tahun ni harga lemang naik RM1. Kalau sebelum ni saiz S RM15, tahun ni jadi RM16, yang saiz M RM18 jadi RM19, L RM20 jadi RM21. Datang lemang si Gonjol ni, korang nampak dapur dia tu tengah tak berasap. Maksudnya bukan dia tutup. Sebab apa? Kadang-kadang dia bakar dekat atas. Dekat atas tu pun dia ada dapur untuk bakar lemang. Tapi lemang-lemang yang dah dia bakar tu, biasanya dia orang akan simpan dekat dalam warmer yang ada dekat depan ni. Kalau kita tengok dekat dalam warmer dia ni, bukan setakat lemang je. Serunding, rendang, semua dia letak kat dalam ni. So kalau korang beli kat sini, confirm korang dapat yang panas-panas. Alamat kat sini, Jalan Ros, Kampung Cahaya Baru. Tepi jalan je sebelum sempang masuk loji air. Nanti anda nampak lemang si Gonjol.